Dibina pada lebih 30 tahun lepas, tapi sampai sekarang hotel ini masih tiada pengunjung. Inilah Hotel Ryugyong yang terletak di Korea Utara. Pada tahun 1987, negara itu berhasrat nak bina hotel tertinggi di dunia dengan 3,000 bilik, restoran berpusing dan juga kasino. Tapi bila Kesatuan Soviet runtuh pada tahun 1991, ekonomi Korea Utara terus merosot. Akibatnya, projek ini terbengkalai. Tinggallah bangunan kontrik bertingkap kosong dengan struktur yang tidak kukuh. Selama 16 tahun, kerajaan Korea Utara langsung tak mengaku bangunan ini wujud. Dalam gambar rasmi pun, bandar Pyongyang diedit supaya hotel ini tidak nampak langsung. Waktu inilah media mula menggelarkan bangunan ini sebagai Hotel of Doom. Pada tahun 2008, sebuah syarikat dari Mesir yang juga pemilik rangkaian telefon terbesar di Korea Utara ambil alih projek ini dan pasang kaca di seluruh bahagian luar bangunan. Sekurang-kurangnya nampak macam hotel itu dah siap, walaupun hakikatnya bahagian dalamnya masih kosong sepenuhnya. 10 tahun kemudian, pada 2018, Korea Utara pasang lampu LED di seluruh bangunan. Pada waktu malam, hotel ini menjadi skrin digital gergasi yang memaparkan pelbagai mesej propaganda. Sampai hari ini pun bangunan ini masih pegang gelaran hotel tertinggi di dunia yang tidak pernah menerima seorang tetamu pun. Apa pendapat anda? Tolong komen sikit.